Good morning guys, hari ini kita nak terbang ke negeri yang kaya dengan tradisi, seni dan juga makanan yang sangat unik, iaitu Kelantan. Setiap sudut ada kisah, ada sejarah dia. Saya sendiri dah tak sabar dah nak alami dia punya budaya dan juga keindahan dia. So Siti, dah ready dah nak terbang ke Kelantan. Lupa pula saya nak bagi tahu, setiap kali travel baru saya mestilah ada saya punya partner kan. Kita akan jumpa dia dekat airport Kelantan. Orang dia chill je, jumpa dekat sana. Aman. Akhirnya sampai juga mu di negeri Kelantan Sampai dah. Dah dah lama dah aku tunggu mu. Ya. Ya. Tapi jak, ni siapa yang mu bawa comel sangat Ni lah travel buddy aku, Siti Bunga. Mu nak tahu tak? Aku pun ada juga. Ada juga. Okey jak. Ni nama dia Soya Boy. Soya Boy. Siti Siti Bunga. Soya Boy. Aku bawa setmu ke destinasi pertama iaitu Jeti Sri Tanjung. Okey, jom kita naik kereta. Naik X50 ni? Ya, kita naik kereta ni lah. Okey, jom. Okey Zaris, sekarang ni kita telah sampai dekat Jeti Sri Tanjung. Jadi, dari jeti ni kita akan naik boat ke floating market Pulau Sri Tanjung dalam masa 15 hingga ke 20 minit je. Laluan sungai ni merupakan laluan utama orang kampung sini. Dia akan pergi ke Pulau Terapung, ke pasar floating market. Okey Zaris, sekarang ni kita sampai dah dekat floating market Pulau Sri Tanjung. Jadi aku akan bawa mu musing dalam kawasan ni. Jap. Ada apa tabu lah. Nak ambil gambar? 360 pula tu. Boleh tak? Nak? Okey, jom. Boleh. Okey, jom. Okey. Style. Jadi astroman tu. Aku di Indonesia. Tapi memang style. Memang hebat. Okey, jadi kali ni memang betul-betul aku dah lapar. Lapar dulu dah. Okey, jadi kalau lapar, hari ni kita akan pergi cari makanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik. Kedai Pak Cik ni ada apa? Kedai Pak Cik ni ada Akok, ada kok lu. dengan kok lu. Kok lu. Kok dia campur dengan bolu. Special kan? Wajib Akok dengan kok lu. Okey, Terima kasih banyak, Cik. Kita makan. Assalamualaikum. Terima kasih, Cik. Okey, jom. Dah lengkap dah makanan tradisi Kelantan dekat Betul. sini. Oh, banyak dah ni. Banyak kita beli Tapi sebelum tu, kita Ha? nak tengok makanan tradisi Kelantan ni combo dengan air yus teh bunga ni. Kita try dulu Ya. Kita buka. Okey. Dia punya refreshing dia tu. Memang Kita hilang penat tadi. Betul. Pusing-pusing ke Sejuk makan tekuk, ni. memang lega. Okey. Ada makanan kan? Jom. Kita tengah dulu ni. Macam mana rasa? Sedap ni? Biasa makan kuih akok je kan. Ni bila dapat rasa yang kok lu. Lengkap lah. Gana rasa dia? Gana? Berlemak oh. Oh, memel lah. Kenyang dah. Okey, jadi seterusnya kita akan pergi ke salah satu tempat yang menarik di negeri Kelantan, iaitu Masjid Kapal Laut. Antara masjid yang tertua di Malaysia. Jadi, jom. Okey, jom. Wah. Masjid ni bukan je cantik tau, tapi aura dia tu lain macam kan. Betul Zarif, aku sangat setuju denganmu. Inilah Masjid Kapal Laut. Dia dipercayai dibina 300 tahun lepas.
Sekitar abad ke-18. Oleh pedagang dari Campar dengan Jawa. Maksudnya umur dia 300 tahun. Betul, memang Tapi sangat-sangat lama. kukuh sama sekarang. Kukuh lagi sebab apa? Sebab masjid ni dia dibina menggunakan teknik pasok tanpa paku. Tengok corak dia, unik kan? Sekejap. Betul tak ada paku lah. Tak ada paku. Tengok dia sambung dengan kayu je. Inilah gendang. Ni gendang untuk orang zaman-zaman dulu kalau dia ketuk untuk panggil orang mari di masjid. Tenang kan? Memang sangat tenang. Tapi vibe yang tenang di sini memang sedap kan kalau kita dapat minum air yang refreshing, yang fruity kan? Memang aku setuju hok meroyak ni. Tapi mu ada ke? Yus, lychee. Lychee weh. Nampak sedap ni. Memang sedap doh boh. Sedap dok. Finally, dari pagi tadi kita dekat airport and then kita pergi makan-makan dekat floating market and kita pergi bertenang dekat kampung Masjid Laut. Dan sekarang kaki pun nak minta rehat kejap. Kita dah sampai dah dekat tempat penginapan kita, Royal Guest House. Jom kita check in. Guys, kita dah manja pada kat sini lah. Jom. Guys, inilah bilik saya putih melepak. Katil pun kuih, senang saya nak golek-golek. So, saya dengan Siti nak freshen up sebab malam ni kita nak pergi night market wakaf CA. So dah keluar. Nak rehat. Malam ni kita jumpa Aiman. Okey, inilah pasar wakaf CA. Dalam ni macam-macam lah adanya. Dulu ada seorang tokoh bernama Cik Ye. Jadi dia wakafkan tempat ni, tanah ni untuk kepada peniaga-peniaga orang kecil. Jadi sebab itulah dia wakafkan. Jadi dibubuh nama dia, Wakaf Cik Ye. Semua jersey Kelantan. Jadi pilihlah nak jersey mana. Okey. Boleh? Jadi kira ambil lulu dia ni. Lulu lah. Okey, baik. Okey, beh. Okey, baik. Nak beli kepuk Pak Ya? Kak, kita orang Pak Ya ya kak? Bukan Sepuyah? Banyak tu kak? Ya, Pak Keping sih ya. Pak Keping Sia? Pak Ya ni? Wih, banyak ya kak? Banyak. Okey, masih banyak kak. Wih, sedapnya memakai kepuk. Aku nak saya boleh? Sedap. Habis? Takut rasa haus pula. Haus eh? Sekejap. Aku ada air untuk ni. Air apa? Sekejap ni, I use lemon tea. Okey, ni untukmu. Memang betul refreshing lah kan? Segar betul. Segar betul. Segar mega. So, sekarang ni, Okey. perut pun dah kenyang, hati pun pun dah tenang. So guys, see you tomorrow. Selamat pagi dari Kota Baru Kelantan. Hari ini kita akan sambung adventure kita ke tempat yang paling legend, iaitu Pasar Besar Siti Khadijah. Okey Zahri, betul. Jadi kalau mu nak tahu, Pasar Siti Khadijah ni merupakan simbol yang unik untuk negeri Kelantan. Dulu pasar ni dia nama Pasar Buluh Kubu. Sebab apa ditukar nama? Sebab kebanyakan peniaga ada jual sini, kebanyakan orang puai. So maksudnya wanita-wanita dekat Kelantan ni babak bisnes memang A-class. Memang kelas. Memang jadi. So aku nak tengok barang-barang apa dia orang jual. Kau nak ikut tak? Aku memanglah nak ikut. Okey, dah. Jadi jom. Jiwa Kelantan tu ada di Pasar Siti Khadijah.
Tempat ni bukan sekadar pasar tau, tapi nadi yang hidup setiap pagi. Di sini, setiap sudut ada cerita. Setiap senyum tu ada ikhlas. Warna, bunyi dan aroma bercampur jadi satu suasana yang tak dapat diganti. Bila tengok semangat orang sini, rasa macam inilah sebenarnya keindahan Malaysia. Selepas cuci mata di Pasar Siti Khadijah, sekarang ni kita nak pergi ke galeri Wow Pak Sapi. Assalamualaikum Pakcik. Assalamualaikum Pakcik. Okey. Pakcik, saya minta maaf ganggu. Jadi hari ni saya bawa kawan saya ni, nama dia Zarif. Mari dekat Kelantan ni, dekat galeri Wow Pak Sapi. Saya nak panggil Pakcik apa ni? Nama saya Wan Anwar Safi'i. Anak kepada Pak Safi'i. Oh lah. Pok Wah. Pok Wah. Belum belajar, Zarif belajar buat wah. Okey. Jadi kena kenal dulu wah bulan macam mana. Bentuk dia. Betul. Zarif, cuba teka. Mana dalam galeri ni wah bulan? Kita orang Kelantan kita tahulah kita. Okey. Saya mari tengok, biar dia tengok sendiri. Ini hak belakang ni. Hak belakang ni wah bulan. Bawah. Yang ni kan wow. Awak lock tak? Lock, saya lock jawapan saya. Betul. Awak resahkan Okey. Dan saya mengiyakan. Okey, bawah ni adalah bentuk bulan sabit. Okey. Yang ni bulan penuh. Bulatan kan? Bulatan kan? Okey. Dan yang bahagian atas ini adalah mewakili bulan separuh. Sebab itulah kita panggil wow bulan. Okey Zarif, sebelum belajar buat wow, kena tahu juga kenapa kita panggil wow. Ada orang panggil wow bulan, wow kucing. Betul? Kenapa kita panggil wow? Kalau tak kena, salah saya piak Pak Wan punya. Salah piak Oi. Baru awak berani jawab. Dengan betul. Aku tolong Okey Pak Wah. Sebab kalau layar-layar dia berbentuk diamond. Dan kalau wah dia akan berbentuk wah bulan macam lekong. Ia besar macam Pak Wah tunjuklah jenis-jenis wah tadi. Okey. Betul ke Pak Wah? Takut juga kita. Tak betul. Okey, dengar bunyi betul tak wow? Okey bagi Pak Wah. Wih. Bila dia wow terbang, okey dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey, dia akan menghasilkan wow. Sebab itulah dia dipanggil wow. Saya rasa saya pun dah semangat lah nak buat wow ni. Boleh kita teruskan buat Boleh wow. Pak Wah? Sila. Boleh. Yes. Okey. Jom. Ada seni, cuma tak biasa lagi. Rangka ni semua orang boleh buat. Ramai orang boleh buat. Yang Okey. mendalami benda ni tak ada. Okey, faham. Okey, Pak Wah. Terima kasih banyak-banyak, Pak Wah. Terima kasih banyak Wah. Puas hati. Banyak ilmu hak boleh Pak Wah. Okey, faham. Ni bunga wow itik. Okey Zarif, jadi tadimu dah siap buat ukiran untuk wow. Buat wow ni memerlukan tekun yang tinggi. Pak Betul. Wah memang power lah. No, sabaran tu memang tinggi sangat sebab dia halus je kita nak buat tu. Aku punya tekun tadi sampai haus tau. Nasib baik aku ada Yus Laici. Yus Laici. Jom kita ke seni seterusnya. Sini pula. Seni makan. Jom. Zarif, inilah cikgu dah order nasi gulai cikgu. Selamat datang. Selamat kat sini. Apa yang special cikgu? Specialnya ikan keli. Ikan keli ni kena terang sebab dia ni kita pegang sendiri. Kita kuarantin dulu ikan ni. Menu turun-temurun ikan singgah dengan ulai. Lepas tu saya lemak. Tu kombinasi dia. Dan bundu. Ni hot paling orang kata. Itulah hot specialnya. Sebelum kita mula, apa kata kita minum dulu air jus dia mula. Cikgu kelah terang. Sedap. Jemput makan. Ni kita cicah wudu ni. Kita pun makan dengan nasi.
Okey, Jak Zari. Perut kita kenyal dah. Kenyal dah. Jadi next stop kita pergi ke rumah Kelantan Tier 12. Rumah warisan lama tu kan? Betul, Jana. Okey, aku memang nak tengok macam mana rumah tu dibina oleh orang-orang lama dengan penuh seni, dengan penuh jiwa. Aku dah tak sabar nak tengok rumah tu. Apa lagi? Jom kita pergi. Jom. Lawa sungguh. Dah macam kembali ke masa silam tu. Zari, ni lah rumah Kelantan Tier 12. Jadi, jom kita masuk Okey, Okey, jom. Kalau mau nak tahu tak, rumah ni dia dibina lebih 150 tahun dulu ikut gaya tradisional Melayu Kelantan. Dia masih kukuh sampai sekarang. Tengok. Betul ke memang aku dengar? Rumah ni dibina tanpa paku. betul lagi. Sama macam masjid yang kita pergi semalam. Masjid Kampung Laut. Rumah ni dia dibina menggunakan teknik pasak tanpa paku. Pasak kayu. Pasak kayu tanpa paku. Rumah ni juga, kalau mau nak tahu, dia bukan sekadar untuk tempat tinggal. Tapi dia merupakan simbol maruah dan warisan keluarga. Tapi betul lah, bila aku tengok lama-lama ni aku macam impress dengan orang-orang dulu. Diorang punya bina rumah tu memang penuh teliti, kesabaran. Memang letak sepenuh jiwa diorang untuk bina rumah ni kan. Mak apa rumah ni dipanggil 12 tiang? Okey, start dari depan tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tiang utama hok menyokong struktur rumah ni. Memang ada kat sini lah, bukan sekadar panggilan. Tak ada, memang dia ada dari dulu lagi. Tak ada hebat rumah ni. Lah. Tapi tadi aku macam ada nampak congkak lah. Jom, pergi main congkak jom. Okey, jom. Memang betul lah. Bumi Kelantan ni vibe dia lain macam lah. Setiap tempat tu ada rasa, ada cerita, ada budaya kan? Betul Zari. Sekmu kena mari kat negeri Kelantan ni. Sebab apa? Sebab sini bukan penuh dengan warisan. Tapi orang dia juga penuh dengan jiwa dan senyuman. Memang betul lah. Dah jalan jauh rasa haus pula kan? Itulah tu. Okey, jom. Jom kita minum Yos Lemon Tea. Lemon tea. Sedap Jangan lupa join kontes Yos Jom Malaysia. Ada Yos, ada vibe. Bermula dari 5 November hingga 31 Disember, korang akan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM50,000 dan juga hadiah mingguan untuk korang Travel Buddy. Jom Malaysia, ada Yos, ada vibe. Comel. Ambil rumah. Ambil ready Zari. 1, 2, 3. Dengan sekali dengan ni. Lepas dah puas jalan kat Kelantan ni, kita nak pergi travel kat mana pula Siti?